Assalamualaikum semua. Bertemu kembali bersama Cikgu Wahidah. Pada hari ini, kita akan mempelajari mengenai gerak balas terhadap rangsangan. Apakah itu gerak balas terhadap rangsangan, kepentingannya dan tabiat yang mengganggu proses gerak balas manusia terhadap rangsangan? Manusia bergerak balas terhadap perubahan keadaan persekitaran. Keadaan persekitaran boleh berubah. Perubahan ini dikenali sebagai rangsangan. Tindakan yang dilakukan terhadap rangsangan pula dikenali sebagai gerak balas. Organ deria manusia menerima rangsangan seperti cahaya melalui organ mata, bau, iaitu hidung, bunyi, telinga, rasa melalui organ lidah dan sentuhan melalui kulit. Mari perhatikan situasi ini. Berdasarkan situasi ini, bau makanan ialah contoh rangsangan. Manakala, tindakan menghidu bau makanan oleh hidung ialah contoh gerak balas. Mari kita perhatikan situasi lain pula. Apa yang akan berlaku apabila kita tersentuh duri? Tangan kita akan terangkat apabila tersentuh duri tanpa kita sedari. Tersentuh duri merupakan rangsangan, manakala tangan terangkat ialah gerak balas. Bagaimana pula dengan situasi apabila terdengar bunyi petir? Kita akan terkejut apabila terdengar bunyi petir. Rangsangan ialah bunyi petir, manakala terkejut ialah gerak balas. Mari kita ikuti setiap tindakan yang dilakukan oleh Jimmy dan mengenal pasti organ serta rangsangan dan tindakan yang dilakukannya. Apabila Jimmy terdengar bunyi jam penggera, dia segera bangun. Rangsangan ialah bunyi jam penggera. Gerak balas pula segera bangun apabila telinga mendengar bunyi yang kuat. Dia seterusnya mandi dan berasa sejuk semasa mandi. Rangsangan ialah air sejuk, manakala gerak balas ialah menggigil kesejukan apabila kulit terkena air sejuk. Selepas itu, Jimmy menghidu bau ayam goreng. Rangsangan ialah bau makanan, manakala tindakan menghidu bau makanan oleh hidung ialah gerak balas. Jimmy minum pula air teh yang tawar. Organ lidah merasa air yang tawar. Rangsangan ialah air teh tawar, manakala tindakan mengerutkan muka merupakan gerak balas. Jimmy keluar dari rumah untuk ke sekolah dan matanya silau terkena cahaya matahari. Rangsangan yang diterima ialah cahaya matahari yang terang, manakala tindakan menutup mata dengan tangan merupakan gerak balas. Apakah kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam kehidupan kita? Yang pertama, gerak balas dapat mengelakkan kita dari mengalami kecederaan. Yang kedua, gerak balas juga penting untuk menyelamatkan diri jika berada dalam situasi yang bahaya. Dan yang ketiga, gerak balas membolehkan manusia untuk mendapatkan maklumat dan berkomunikasi dalam situasi kecemasan. Apakah pula tabiat yang mengganggu gerak balas manusia? Yang pertama, tabiat meminum arak. Arak dapat menyebabkan seseorang menjadi mabuk. Oleh sebab itu, gerak balas peminum arak menjadi lambat apabila menerima rangsangan kerana organ derianya terganggu. Yang kedua, menghidu gam. Gam ialah sejenis bahan kimia yang menyebabkan seseorang menghidunya akan berhayal dan ketagih. Bahan kimia yang terkandung dalam gam boleh menjejaskan fungsi organ deria dan otak seseorang penghidu gam. Oleh sebab itu, gerak balas akan menjadi lambat ketika menerima rangsangan.
Tabiat yang mengganggu gerak balas manusia yang ketiga ialah menyalahgunakan dadah. Dadah sebenarnya ialah bahan yang digunakan sebagai ubat. Walau bagaimanapun, terdapat juga dadah yang disalahgunakan seperti ubat batuk atau pil ekstasi yang boleh menyebabkan seseorang akan berhayal atau tidak sedarkan diri dan ketagih. Oleh sebab itu, gerak balas seseorang penagih dadah akan terganggu apabila menerima sesuatu rangsangan kerana organ deriannya tidak dapat berfungsi dengan baik. Sampai sini dahulu pembelajaran kita. Jumpa lagi.